lagu tu. Sebab apa kan kita nak kenal sangat Tuhan ni? Sebab dengan kenal Tuhan maka kita jadi takut kepada Tuhan. Tu hak lawan-lawan Tuhan baru ni. Tak kenal Tuhan. Baru ni bukan lawan parti, lawan Tuhan. Betul tak? Lawan Quran, lawan Tuhan. Quran kata kena hukum wuduk, manusia kata tak boleh, tak relevan. Makna hak lawan Tuhan. Seksa lah orang yang lawan Tuhan. Bukan lawan ulama, bukan lawan tok guru, bukan lawan ustaz, bukan lawan dera, lawan Tuhan yang menciptakan dia. Oh, orang lawan Tuhan duduk dua anak lagi, holiday in, ke kelab mek duduk akhirat lagi, ayam panggang. Jangan lawan Tuhan. Siapa yang bawa ajaran Tuhan, orang tu lawan, dia lawan Tuhan. Tak kira siapa bawa pun. Walau budak-budak pun mari khabar, maknanya hukum ni adalah haram. Kerana disebut di dalam Quran, orang ni lawan ramai-ramai. Orang tu bukan lawan budak, lawan Tuhan. Kerana haram tu datang daripada Allah. Nak tuang punya bumi. Ramai pun ni lawan Tuhan. Nah,